Okey, ni video kesimpulan daripada video yang saya dah buat. Ada 2 video yang saya buat pasal nak pump minyak petrol daripada tangki motor. Yang pertama, saya pakai hose pipe, kena sumbat, kena modify air plug lah apa. Itu susah juga. Yang kedua, pakai botol. Botol tu botol besar dan pipe tu pipe besar. Jadi leceh jugalah kalau nak bawa. Pipe besar tu kalau pakai botol kecil, dia tak dan. Sebab dia laju sangat. Hal ni botol kecil, pipe kecil. Pipe ni pun kita boleh simpan elok-elok. Kalau kita boleh tudung elok-elok macam ni, bila kita guna petrol, kita tudung balik, dia tak berbau. Kalau kita simpan dalam tong ke apa kan. Macam ni. Kita buat macam biasa, kita bubuh pipe dalam ni. Lepas tu kita picit dulu, baru kita pekuk. Kita buka balik. Dia akan sedut. Tengok, minyak pun masuk pelan je. Jadi kita dan. Nak bagi berhenti waktu bila pun. Kalau pipe besar tu, macam nak kata, kalau botol besar ni tak ada nak kata apa. Okey. Contoh kita dah cukup dah. Kita angkat. Okey, selesailah satu bak. Okey. Kita buat balik dulu. Kalau kita hanya ada pipe, kita tak ada botol, kita ada bekas yang bukan botol, yang tak boleh nak main tekan-tekan kan, kita masih boleh guna pipe ni saja. Dengan syarat tangki minyak kita ni minyak banyak lah. Kita sumbat masuk dalam sampai habis apa, cakap mana kita boleh. Lepas tu kita tekan, jangan bagi kita kepok, jangan bagi angin masuk. Jadi cepat-cepat. Macam ni pun boleh. Ni contoh kalau kita tak ada botol lah, nak guna untuk sedut minyak. Dia bagi mula tu je. Bila dia sedut, bila dia minyak dah turun, selesai dah masalah kita. Tentu rasa tak ada. Dah habis, kita tarik balik. Boleh guna pipe macam ni saja untuk spare. Saya beli tadi, baru beli dekat awal, RM3 je untuk semeter. Elok ada spare kat motor masing-masing. Sekian.